action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam usahawan, salam tekuk entrepreneur. Jadi bersama saya sekali lagi Abang Dan di dalam program Jom Sembang #bukan Sembang Kadi. Jadi seperti biasa hari ini kita macam biasa untuk program ini kita akan menjemput orang-orang yang penting untuk kita sharekan, kongsikan kepada anda semua usahawan-usahawan di luar sana. Hari ini kita bersama dengan pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Boleh perkenalkan Encik Jeb nama dia, Encik Jeb Boleh perkenalkan diri Encik Jeb. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar di luar sana. Kita hari ini saya rasa bertuah sebab tekun menjemput Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk kongsi kepada semua usahawan di luar sana berkaitan dengan pelaksanaan e-invoice di Malaysia. Ya, terbaik. Ni jadi sebelum kita pergi cakap lebih lanjut ataupun lebih luas lagi untuk program hari ini, saya nak mohon untuk semua usahawan boleh share, like dan bagi tahu kawan-kawan semua untuk program Jom Sembang pada hari ini. Kita bersiaran secara langsung Betul. untuk di dalam TikTok dan juga di dalam Facebook. Jadi Betul. say hi sikit pada usahawan-usahawan kita. Boleh, tak ada masalah. Jadi untuk hari ini boleh Encik Jeb perkenalkan diri sikit, mungkin daripada jabatan Okey, mana ke? boleh. Lebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi pada pihak Tekun untuk makluman tuan-tuan dan perempuan. Saya perkenalkan diri saya lah. Nama sebenar Jafar bin Tukiran, tapi lebih dikenali dengan nama Jeb lah. So boleh panggil je Abang Jeb. Saya dari bahagian e-invoice, sektor operasi cukai di Ibu Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, saya berjaya. Okey, alright. Jadi untuk selamat datang saya lagi, saya ucapkan kepada Jeb. Dan untuk soalan kita sebenarnya, kita ada soalan-soalan banyak. Kita buka kepada... Boleh. Saya terbuka untuk menerima soalan-soalan tu. Jadi mungkin untuk program hari ini, kita nak dengan tajuknya Jom Digitalkan Perniagaan Anda dengan e-invoice. Betul. Jadi untuk soalan pertama, Encik Jeb, apakah yang dimasukkan dengan e-invoice dan apakah manfaat kepada para usahawan, terutamanya pada usahawan mikro lah? Okey. So secara mudah kata data email, adakah email yang dimasukkan mengikut format email ataupun tidak? Kalau maklumat nombor telefon, adakah memenuhi format nombor telefon ataupun tidak? Itu yang dimasukkan oleh pengesahan. So selepas invoice ataupun data-data e-invoice tu disahkan, pengesahan ni pun jangan risau, tak adalah lama berhari-hari dan dia punya proses tu adalah secara automatik. Maksudnya less than 5 second tu memang dah akan dapat pengesahan lah kalau semua maklumat yang dimasukkan tu memenuhi format-format yang telah ditetapkan. So setelah disahkan barulah penjual akan share atau pengguna tu sama ada penjual ke pembeli ke boleh login balik. Kita ada portal My Invoice tu. So semua maklumat yang berkaitan dengan transaksi boleh retrieve balik daripada situ. So ini adalah that's why tadi tajuk kita jom kita digitalkan perniagaan kita secara melalui e-invoice. So inilah salah satu hasrat kerajaan lah. Kita nak mendigitalkan ekosistem perniagaan yang kita ada sekarang. Kita faham untuk bisnes-bisnes besar, syarikat-syarikat besar, mereka mempunyai kemampuan dari segi teknologi, mereka ada kemampuan dari segi human resource, and then dari segi pemahaman kepada struktur perniagaan tu mereka tak perlu kita bincangkan lah. Itu untuk perniagaan besar. Tapi untuk usahawan, kebanyakan peniaga-peniaga kecil lah macam yang kita ada yang pemilihan-pemilihan tekun ataupun peniaga-peniaga SME yang ada di luar sana, mereka mungkin ada beberapa kekangan. Contoh, mereka ni memang sangat teruja untuk berniaga. Betul, mereka ada passion untuk berniaga, tapi dalam masa yang sama, kemungkinan mereka tak ada kemampuan dari segi sistem perniagaan yang kita sebutkan. Ataupun mereka ni hanya tahu berniaga, tetapi dari segi rekod perniagaan tu mereka macam tak berapa nak ada kesedaran. Macam berjual, bertransaksi tu hanya antara penjual dan pembeli saja. Tapi dari segi nak rekodkan dokumentasi ataupun mana nak simpan bukti-bukti belanja, so mereka ni mungkin kurang kefahaman. Dan akhirnya nanti mungkin kita boleh cerita banyak perkara-perkara lain yang boleh memberi kesan lah kalau mereka ni tak ada dokumentasi yang lengkap. That's why e-invoice ni diperkenalkan untuk membantu peniaga-peniaga ataupun membantu usahawan-usahawan ni mendigitalkan dokumentasi perniagaan mereka. So sebab dengan adanya dokumentasi ni dia akan dapat banyak manfaat. So manfaat nanti mungkin kita akan cerita lepas ni sebab saya rasa intro saya dah panjang sangat ni. Sebab secara asasnya macam tu lah. E-invoice ni adalah satu mekanisme yang disediakan oleh kerajaan. Ini adalah inisiatif nasional lah untuk mendigitalkan ekosistem perniagaan.
Especially kita punya sasaran adalah untuk usahawan kecil dan sederhana. Ya. Jadi untuk soalan pertama, dia punya huraian sangat daripada Cik Jeb sangat nak cakap mencabar, sangat membuka minda. Jadi yang sebenarnya untuk kita nak maklumkan kepada usahawan, betul kan Cik Jeb, berkenaan dengan sekarang ni kita dah ke arah digital. Betul. So kita nak mengubahkan perniagaan kita, instead pada manual pun kita masih lagi jalankan. Kita nak lagi ke arah lebih digital dan lagi sistematik. Betul. Betul. Jadi untuk yang soalan seterusnya, Cik Jeb, mungkin bilakah e-invoice ni akan mula dilaksanakan dan bagaimanakah usahawan boleh mengetahui sama ada mereka diwajibkan melaksanakan e-invoice ataupun tidak? Okey. So secara untuk makluman semualah, e-invoice ni telah pun dilaksanakan tetapi secara berfasa. Kita telah bermula 1 Ogos 2024 tahun lalu, di mana fasa pertama adalah melibatkan pembayar cukai ataupun perniagaan yang jualan tahunan dia lebih 100,000. Yang tu dah settle lah. Untuk perniagaan besar semua dah melaksanakan e-invoice. Kita sekarang di fasa kedua untuk perniagaan yang jualan tahunan mereka di antara 25 juta hingga 100 juta. Ini yang sekarang yang kita mulai 1 Januari hari itu sehinggalah 30 Jun 2025 fasa kedua. Dan yang kita nak kongsi sekarang ni adalah untuk fasa ketiga dan empat. Okey, fasa ketiga dan empat. Fasa ketiga bermula 1 Julai 2025 untuk perniagaan ataupun pembayar cukai dengan jualan tahunan mereka 500,000 hingga 25 juta. So saya rasa ramailah kita punya rakan-rakan ataupun peminjam tekun yang ada di luar sana jatuh dalam kategori ini, ataupun fasa yang keempat nanti 1 Januari 2026 bagi perniagaan dengan jualan tahunan sehingga 500,000. Okey, yang itu untuk makluman Abang Dan juga, kita ada kerajaan ada berikan pengecualian untuk perniagaan yang statusnya mikro dengan pendapatan ataupun jualan tahunan 150,000 ke bawah dikecualikan. Pada ketika ini kerajaan menetapkan jualan ataupun pendapatan tahunan di bawah 150,000 dikecualikan daripada pelaksanaan invoice lah. Tapi dengan ada syarat-syarat tertentu. Syarat dia bukannya company. Sebab dia bukannya company yang ada dia merupakan anak syarikat ataupun dia adalah joint venture, dia adalah subsidiary. Yang itu bukan, yang itu tak tertakluk dalam pengecualian lah. Yang pengecualian ni memang fokus kepada memang usahawan kecil. Contoh sole prop lah, kebanyakan sole prop ataupun partnership. Yang tu memang kerajaan sasarkan pada ketika ini. So untuk sekarang kita di fasa 2 dan apa yang saya sampaikan hari ini untuk membantu pembayar cukai yang fasa 3 dan 4, persediaan awal mereka ke arah pelaksanaan e-invoice. And then mungkin nanti kita boleh cerita tentang manfaat lah. Apa yang mereka dapat sebenarnya kalau mereka melaksanakan e-invoice ni. Sebab macam saya kata tadi, mungkin bagi perniagaan-perniagaan yang kecil ni, mereka punya fokus adalah untuk berniaga, operasi perniagaan mereka. Tetapi dari segi macam dokumentasi apa semua, mungkin mereka not so aware. So apa yang mereka boleh dapat kalau mereka melaksanakan invoice, nanti kita akan kongsikan lah. Baik, cantik, terbaik, sangat faham, jelas penerangan. Tapi dimaklumkan juga kepada usahawan semua, kita walaupun belum lagi untuk 150,000 dan ke bawah, tapi untuk persediaan awal ni saya mohon juga dan saran juga kepada semua usahawan untuk kita buat persediaan awal. Betul. Jangan tunggu last minute, sebab kita faham budaya orang Malaysia ni suka last minute kan. Nanti last minute baru alamak macam mana ni dan anak buat. Kita kena ready awal, relax awal. Jangan risau. That's why Lembaga Asid sentiasa membantu. Terima kasih juga kepada Tekun lah. Ini pun salah satu cara untuk kita beri kesedaran awal supaya mereka ready dan mereka tahu apa itu invoice, dan bila masa mereka kena laksana nanti, mereka dah tahu kami memang dah so aware dan macam mana nak laksanakan, kami dah bersedia. Tinggal melaksanakan saja. Yep. Jadi mungkin daripada segi untuk usahawan-usahawan yang mikro ni, adakah ada pengecualian ataupun kelonggaran untuk e-invoice ni? Okey, so tadi pun saya dah cerita, bagi usahawan ataupun perniagaan dengan jualan tahunan di bawah 150,000, kerajaan telah umumkanlah ada pengecualian. Maknanya mereka tak perlu melaksanakan invoice lagi. Tapi Lembaga Asid sangat mengalu-alukanlah kalau tuan-tuan dan puan nak laksanakan juga, that's the best. Maksudnya dia sangat membantu sebab kita tahu ramai orang berniaga dan dia sentiasa cuba mengembangkan perniagaan dia. Tapi disebabkan dokumentasi tak lengkap ataupun rekod perniagaan tak ada, penyata untung rugi tak ada, so dia tak boleh nak gunakan sebagai supporting dokumen. Mungkin nak buat pinjaman dengan Tekun, nak buat pinjaman dengan bank ataupun mana-mana institusi kewangan. So sebenarnya inilah fungsi e-invoice, supaya mereka
mereka mempunyai dokumentasi ataupun rekod transaksi yang lengkap dan akhirnya membantu banyak benda dalam mereka mengembangkan proses perniagaan mereka. So untuk yang usahawan-usahawan mikro di luar sana, walaupun kerajaan kata dikecualikan, tapi kami amat-amat menggalakkan tuan-tuan dan puan untuk turut serta. Dia tak ada kita kata harmful lah kepada usahawan-usahawan mikro ni untuk melaksanakan e-invoice. Dan jangan risau, sebenarnya LHDN pun ada bagi sokongan dari segi sistem, dari segi mungkin dari segi khidmat nasihat, yang itu nanti pun boleh saya kongsikan lepas ni, khas untuk pembayar cukai di luar sana. Tetapi untuk sekarang kalau nak cerita pengecualian yang tadilah, yang RM150,000 ke bawah saja. Yang lain-lain buat masa sekarang memang kita dah, kerajaan dah tetapkan kena laksanakan ikut garis masa yang saya share tadi itulah. Kena tengok pendapatan dia dijulat yang mana dan bila mandatory pelaksanaan tu, sama ada fasa 3 ataupun fasa 4. Ya. Jadi bagus. Sambil Encik boleh. Abang Encik boleh minum-minum santai-santai ni. Dan juga apakah jenis transaksi yang perlu dikemukakan dan bagaimanakah untuk mengemukakan e-invoice ni? Alright, faham. Okay, so kita untuk pelaksanaan e-invoice, dia merangkumi semua jenis transaksi. Sama ada business to business, business to government, business to consumer. Kita ada 3 lah. Business to business, of course lah, antara perniagaan dengan perniagaan. Contoh, Ali ni mungkin dia berniaga kedai runcit. And then untuk berniaga kedai runcit, dia belilah stok ataupun inventory kedai-kedai barang-barang yang dijual dekat kedai runcit tu dengan perniagaan yang lain, mungkin supplier ataupun vendor ataupun pemborong. So itu contoh kategori business to business, B2B. Okay, kita ada juga B2C, business to consumer. Contoh macam kita lah, selalu pergi kedai beli barang dapur. So itu adalah B2C. Dan lagi satu adalah B2G, business to government. Okay, yang ini kebanyakannya adalah kontrak-kontrak kerajaan lah. Mungkin ada usahawan yang dapat kontrak bekalan, apa-apa bekalan kepada kantin ke, ataupun dapat projek daripada kerajaan, itu business to government. So untuk semua kategori transaksi ni semua tertakluk kepada pelaksanaan e-invoice. Cuma dia ada beza. Okey, untuk B2C, B2B dan B2G, kebiasaannya memang pihak pembeli, maksudnya pembeli perniagaan dan juga kerajaan ni akan minta invoice daripada penjual. Yang itu memang kalau kita tengok di luar sana, contohlah Tekun nak buat program di hotel, of course nanti pegawai di Tekun akan minta, boleh tak bagi kami invoice, kan? Yang itu memang standard. Memang semua orang tahu kalau B2B dan B2G memang akan ada invoice yang diminta. So bila ada invoice diminta, penjual, dan sebelum saya terlupa, e-invoice ni tanggungjawab penjual lah, sebab penjual yang perlu keluarkan dokumen transaksi perniagaan ni. So penjual kena keluarkan e-invoice kalau pembeli minta e-invoice. Tapi untuk B2C ada 2 option. Kalau pembeli ataupun pengguna akhir tu minta e-invoice, dia kena keluarkan e-invoice. Kalau tak minta, perniagaan seperti biasa, which is bila dah buat bayaran, penjual akan bagi resit. So kalau untuk yang minta invoice, dia akan keluarkan invoice lah. Dan pengeluaran invoice tu pun tak adalah secara bila ada transaksi tu terus kena keluarkan invoice. Tak, dia ikut proses perniagaan. Waktu bila dia nak keluarkan invoice tu antara dia punya arrangement antara penjual dengan pembeli. Tapi kalau untuk pembeli kata, oh tak apalah, saya tak perlukan invoice, saya hanya perlukan resit seperti biasa. So penjual akan bagi resit, dan di akhirnya penjual kena kumpulkan semua transaksi dalam 1 bulan tu untuk keluarkan satu e-invoice yang kita panggil consolidated e-invoice ataupun e-invoice yang disatukan. Sebab dia tak merujuk kepada mana pembeli, so dia akan summarizekan semua transaksi yang tak perlukan invoice, hanya satu e-invoice yang perlu dihantarlah kepada lembaga asal dalam negeri. So untuk B2C ni dia ada 2 option. Kalau pembeli minta, dia kena keluar. Kalau pembeli tak minta, dia tak perlu keluar invoice, tapi at the end of the month dia kena keluarkan e-invoice yang disatukan. Tetapi ada 7 transaksi ataupun 7 kategori bisnes ataupun kita panggil senario ataupun transaksi yang kalau pembeli tak minta pun penjual kena keluarkan. Dia yang ini lain.
Maksudnya kalau penjual terlibat dalam transaksi ni, pembeli minta ke, pembeli tak minta ke, nak tak nak dia mesti kena keluarkan e-invoice. Antara salah satunya adalah penjualan kenderaan bermotor. Kalau contohlah Abang Dan beli kereta baru, walau anda tak cakap saya tak nak invoice ataupun tak perlulah keluar invoice, penjual still kena keluar invoice. Walaupun abang Dan kata tak apa, tak perlu invoice, tak apa, dia kena keluarkan invoice. Ataupun industri pembinaan, abang Dan beli rumah, walaupun tak kata nak invoice, penjual still kena keluarkan e-invoice. So dia ada 7 transaksi yang mana walaupun pembeli kata tak nak, penjual wajib keluar e-invoice. So yang tu adalah kita jelaskan dalam garis panduan. Tapi saya rasa untuk usahawan kecil mungkin tak ada yang terlibat. Kecuali mungkinlah ada sesetengah yang berniaga hardware, kedai hardware. Kedai hardware jangan risau, bukan semua barang dalam kedai hardware tu kena keluarkan invoice. Nanti ada pula yang tanya, kalau orang tu beli skru satu plastik tu kena keluar invoice. Tak, bukan semua. Jangan risau. Hanya barang-barang bahan binaan yang dinyatakan dalam akta CIDB. Itu saja yang kena keluarkan invoice. Kalau tak ada dinyatakan dalam jadual 4 akta CIDB tu, jangan risau. Yang tu semua tak perlukan e-invoice dikeluarkan untuk setiap transaksi. So yang tu sebenarnya kalau kita nak cerita panjang lebar. Betul. So yang ni saya bagi secara umum lah. Kalau nak tahu lanjut nanti mungkin boleh pergi latihan lagi lah. Sebab kita pun ada sediakan latihan percuma. Pembayar cukai boleh pergi ke laman portal rasmi LHDN, pergi ke Microsoft e-invoice. Kat situ kita senaraikan program e-invoice, dia boleh pilih mana-mana taklimat yang ada di seluruh Malaysia. Banyak. Jadi ingat usahawan-usahawan di luar sana, sebab ada banyak lagi soalan sebenarnya. Macam program untuk Jom Sembang hari ni dia bukan sejam sebenarnya. Sepatutnya kita kena tukar 1001 e-invoice. Tahu mungkin selepas ni kita buat satu lagi program. Boleh, tak ada masalah. Sebab saya faham e-invoice ni benda baru. Betul. Kita nak cerita semua dalam masa 1 jam tak cukup. Memang tak cukup. Even macam saya selalu bagi taklimat di luar pun minimum 2 jam. Tu pun masih krem lagi sebab orang nak fahamkan untuk pastikan mereka semua ikut panduan yang betul dan mereka patuh. Sebab itu pun tanggungjawab kami jugalah untuk memberikan maklumat supaya pembayar cukai jelas macam mana dia nak melaksanakan invoice. Tapi kalau untuk sembang-sembang macam ni saya boleh bagi secara umum lah. Tapi kalau nak tahu lanjut, follow LHDN. Follow LHDN. Jadi untuk untuk hari ni kita hanya awareness saja, dan untuk makluman Abang Jeb juga, nanti akhir program kita ni saya akan share ada makluman sikit kepada usahawan-usahawan di luar sana. Boleh. Okey, jadi untuk makluman Abang Jeb juga, kita pun sedia maklum untuk usahawan kita ada secara yang buat perniagaan secara online dan juga secara offline. Mungkin adakah ada dua perbezaan e-invoice antara dua untuk dua equity ni? Okey. So menarik soalan ni. Sebab kita lepas daripada pandemik hari tu kan, ramai peniaga kat luar sana dah menceburi berniaga secara dalam talian online ataupun kita panggil e-dagang. Okay? Dan yang itu kita tak boleh nafikan. Even ramai juga di luar sana yang mungkin di siang hari adalah pekerja di pejabat, di malam hari on TikTok shop live jual, ataupun di Shopee ke di mana-mana platform berniaga secara dalam talian. So untuk e-invoice dia ada sedikit perbezaan lah. Bukan nak kata perbezaan mana, cuma layanan yang kita berikan untuk membantu mereka yang berniaga secara dalam talian. Ini berita baik untuk mereka yang berniaga secara dalam talian. So dengar elok-elok. Untuk mereka yang berniaga secara dalam talian, semua proses ataupun keperluan untuk melaksanakan e-invoice adalah di pihak platform e-dagang berkenaan. Berbeza dengan individu yang secara offline ataupun berniaga di premis ataupun di kedai, yang itu tanggungjawab untuk keluarkan e-invoice kalau diminta oleh pengguna, penjual tu kena keluarkan. Tapi untuk mereka yang berniaga secara dalam talian, semuanya akan diuruskan oleh platform e-dagang berkenaan. So contohlah kalau tuan-tuan berniaga di satu platform, saya tak naklah promote mana-mana platform, tapi tadi dah tercakapkan, maaflah. Okay? So mana-mana platform e-dagang dalam Malaysia. Yang ni kita cerita platform e-dagang dalam Malaysia. Kalau platform e-dagang luar negara tu cerita lain lah. Tapi yang ni kita ambil pendekatan ramai yang berniaga di platform dalam local platform. So untuk kategori ni, sekiranya pembeli, contoh saya beli barang dekat platform
Oren ni contohnya. So saya perlukan invoice. So saya akan request e-invoice tu dekat platform tu. So siapa yang keluarkan e-invoice, platform tu yang akan keluarkan e-invoice kepada saya. Penjual tak perlu buat apa. Merchant pedagang yang berniaga dalam tu tak perlu buat apa. Goyang kaki saja. Pastikan barang dihantar dengan betul, jangan scam pengguna. Itu je. Okey. Bagi transaksi-transaksi lain antara platform dengan pedagang pun, platform tu juga yang akan uruskan. Contoh, bila dah jual, mesti akan ada pendapatan ataupun agihan keuntungan yang diberikan kepada penjual semula kan. So yang itu pun platform e-dagang tu yang akan keluarkan sama ada e-invoice untuk charge sebarang pengenaan charge ataupun keluarkan self bill e-invoice untuk agihkan pendapatan kepada penjual. Settle. Semuanya proses dalam tu akan diuruskan oleh platform e-dagang. Tapi kalau tuan-tuan dan puan berniaga di kedai ke, secara fizikal lah. Maksudnya tuan sendiri yang uruskan, yang tu penjual tu kena uruskan. Dan kalau ada berniaga dua-dua, ada juga kat kedai, ada juga open buka dekat e-commerce, so kena split lah. Mana yang dekat kedai, penjual tu kena buat invoice macam biasa. Untuk yang e-dagang akan settlekan. So itu berita baik bagi mereka yang berniaga secara online lah. Sebab ni kita memberi kemudahan. Sebab kita tak nak nanti diorang macam susahnya nak berniaga satu hal, lepas tu dah lah menggunakan platform orang, macam mana nak keluarkan invoice. So ini yang ketetapan oleh kerajaan. Mana-mana yang berniaga secara e-dagang, jangan risau, semuanya platform e-dagang akan uruskan. Jadi untuk yang platform-platform ni dah sedia maklum juga dah. Betul. Dah dimaklumkan juga. Betul. So platform-platform e-dagang tempatan sepatutnya mereka dah aware lah. Even lembaga hasil pun ada engagement dengan platform-platform e-dagang ni, dan mereka memang ambil tahu tentang tanggungjawab mereka. Cuma pelaksanaan tu mengikut fasa pelaksanaan platform-platform e-dagang berkenaan. Mana yang dah fasa 1 tu, sekarang kita dah boleh nampak lah. Mungkin dekat platform tu dah boleh nampak mohon e-invoice ataupun request for e-invoice. Tapi yang belum laksana, mungkin fasa 3 nanti akan adalah dekat platform e-dagang tu. Mungkin nanti lepasnya anda boleh tengok balik mana yang, sebab saya tahu mesti banyak tu dalam kad tu kan. Jangan add to cart je beli. Add to cart tu tak jadi lagi. Dia kena bayar dulu. Bila dia dah bayar, nanti dia akan adalah request for invoice. Baik, terbaik. Jadi untuk seterusnya, jangan lupa usahawan di luar sana, ruangan di komen masih lagi kosong. Boleh tanya soalan-soalan di dalam ruangan. Kita akan bantu, kita akan pilih dan kita akan tanyakan kepada direct kepada Abang Jam ni. Dan sebenarnya ada soalan sikit daripada kita punya usahawan ni. Boleh. Abang Jam. Okey, daripada Muhammad Sadi Azizan. Kalau usahawan informal untuk jualan perlu daftar e-invoice tak? Tiada SSM, tiada penyata kewangan kurang baik, tiada laporan kewangan bulanan dan tahunan yang teratur. Ini yang terbaik. Ini yang kita cari sebenarnya. Okey. So untuk e-invoice ni jangan risau. Sama ada perniagaan tu berdaftar dengan pendaftar perniagaan ataupun tidak, itu tidak ada masalah. Sebab dekat kami open kepada semua. Kita faham ada yang di luar sana buat secara freelance sebab nak cari duit lebih kan. So yang ini jangan risau. E-invoice masih boleh dikeluarkan tapi atas nama dia sendirilah, bukan atas nama perniagaan. Kalau Soprop, dia akan keluarkan invoice tu atas nama perniagaan lah kan, ataupun kalau dia buka company ke, dia buka partnership ke, so invoice tu akan atas nama perniagaan yang didaftarkan. Tapi kalau mereka yang tak ada berdaftar dengan mana-mana pendaftar perniagaan, e-invoice akan dikeluarkan atas nama penjual tu sendiri, pemilik individu tu sendiri. So kalau macam Abang Dan ada buka bisnes ke tapi tak berdaftar dengan SSM, tak kisahlah mana-mana pendaftar perniagaan, jangan risau, masih lagi boleh activatekan portal My Invoice tu, tapi dia punya pengeluaran e-invoice tu akan atas nama individu penjual tu, bukannya nama perniagaan. So itu je lah beza dia. Tapi kalau tak nak reveal nama kan, takutlah risau pula orang kenal, oh Abang Dan nama sebenar dia ini. Okey. So better daftarkanlah perniagaan. Itu kami punya advice. Tapi kalau tak kisah, tak ada masalah. Kami pun tak ada sebarang kekangan. Even individu biasa pun boleh keluarkan invoice tapi atas nama dia sendiri. Itu untuk pendaftaran invoice. So untuk pendaftaran invoice pun ada step dia lah. Ada few step yang kena ikut. Tapi jangan risau, tak adalah sesusah mana. Cuma kalau saya nak cerita step kat sini, nanti jadi program lain pula kan. So kena lukis pula. Tapi jangan risau, semua ada dekat laman Mikro e-invoice. Kat situ nanti boleh tengoklah macam mana cara nak mendaftar portal My Invoice. And then tadi dia kata dia tak ada rekod kewangan, dia tak ada
penyantun untung rugi. Untuk menggunakan e-invoice, kami tak minta semua tu. Jangan risau. Sebab portal My Invoice disediakan secara percuma oleh LHDN. So ini pun berita baiklah untuk semua pembayar cukai. Sebab lembaga hasil menyediakan portal My Invoice yang boleh diakses oleh semua, even bandaran dan semua penonton di luar sana. Even sebagai pengguna, pembeli pun boleh download portal My Invoice ni untuk tengok semua transaksi yang kita dah minta e-invoice. Dia bukannya penjual saja, pembeli macam kita pun boleh tengok transaksi ni di portal My Invoice dan dia boleh akses secara percuma. Dia sama macam mungkin kalau orang yang selalu declare pendapatan, dia akan buka portal My Tax tu kan. Dia sama, proses yang sama, cuma perkhidmatan yang dia pilih tu adalah My Invoice. So akses dia pun akses yang sama. Akses yang kita guna pakai untuk akses kepada portal My Tax. Okey, dan untuk cik yang bertanya tadi, inilah kepentingan e-invoice. Sebab tadi dia kata dia tak ada rekod perniagaan, dia tak ada penyata untung rugi. So dengan adanya e-invoice ni, bila semua pengeluaran, contoh dia jual barang, dia keluarkan invoice. Bila dia beli barang sebagai pembeli, dia pun minta invoice untuk perniagaan dia. So dalam portal My Invoice tu akan ada kedua-duanya. Satu part untuk income, satu part untuk expenses. So daripada sinilah sebenarnya membantu dari segi dokumentasi, dan at the end of the day boleh buat penyata untung rugi, boleh gunakan sebagai supporting dokumen nak pinjam dengan bank ke, ataupun bila pendapatan tu dah di tahap perlu lapor cukai pendapatan, dah guna untuk buat pelaporan cukai pendapatan. So ini sebenarnya yang kita nak tekankanlah. E-invoice ni membantu dari segi dokumentasi. Sebab saya faham, even saya sendiri, kalau contohlah kita cerita pembayar cukai biasa individu, bila tiap tahun, ni kita baru je lepas hari tu kan, hantar borang BE kan. So bila nak hantar borang BE, apa yang kita akan buat? Kita akan cari semua mana dokumen-dokumen. Betul kan? So kita akan cari mana pula resit ni. Lepas tu nak cari balik email. Alamak, mana pula insurans punya statement ni tak jumpa. So inilah kepentingan e-invoice. Lepas ni tak perlu dah nak tengok kejap, nak tengok apps ni, nak tengok email. Semuanya ada dalam portal My Invoice. So kalau kita sebagai individu biasa, pembayar cukai biasa, bila kita request for e-invoice, especially untuk perbelanjaan yang kita layak untuk pelepasan, so kita akan ada satu one stop center lah, portal My Invoice. So semua ada dalam tu. Tak perlu nanti nak tengok apps ni, nak download penyata, apps ni pula nak download penyata, nak tengok email pula sebab penjual masuk kat email. Tak payah. Lepas ni semua tengok dekat portal My Invoice je. Senang. So daripada situ, okey, ada belanja ni. Sometimes kita belanja, bila kita nak buat declaration kita lupa, sedangkan kita layak. So itu pun sangat membantu pembayar cukai lah. Sebab ni contoh benar. Sebab masa saya di cawangan dulu, bila kita buat audit, sometimes taxpayer ni dia tak sedar pun dia layak pelepasan tu. Tapi sebab dia tak ada dokumen tu, atau dia tak ada resit tu, ataupun dia memang tak tahu langsung yang dia layak pelepasan tu, so dia tak tuntut. So bila dia tak tuntut, dia bayar cukai yang lebih. Kan, kalau dia layak pelepasan tu, of course lah dia punya cukai akan kurang sikit berbanding cukai yang dia yang pelepasan yang dia tak tuntut tapi dia layak. So dengan ada invoice ni, dia membantu. So at least bila kita nak buat declaration, kita tengok portal My Invoice, okey sebenarnya ada belanja ni, dan kita tengok okey aku layak sebenarnya. So boleh membantu terus dia masuk dalam borang BE ataupun borang B. So itu pun salah satu manfaat e-invoice lah. Bukan dokumentasi perniagaan saja, tapi untuk individu pembayar cukai pun boleh memanfaatkan portal My Invoice. Dia sangat mudah dan sangat sistematik dan juga mendisiplinkan usahawan ni untuk berekod secara digital. Yep. Jadi untuk usahawan yang gagal melaksanakan e-invoice ni, adakah mungkin diorang ni kenakan penalti ke, apa-apa saman ke apa ke? Ini pun antara favorite soalan juga ni. Tapi macam ni lah, di pihak lembaga hasil, sebenarnya kita tak nak sesuka hati penalti orang ke, ataupun kenakan compound ke. That's why kita mempergiatkan usaha kesedaran ni, pendidikan dan kesedaran kepada pembayar cukai, supaya mereka tahu mereka yang mana yang perlu melaksanakan invoice, kena sedar dan kena dapatkan maklumat awal lah mereka perlu melaksanakan invoice. Sebab sebarang penalti ke, sebarang compound yang dikenakan itu last channel. Maksudnya memang kita dah maklum, kita dah didik, tapi ketegak juga, tak nak juga buat. Yang tu kita cerita lain lah. Yang tu memang akan ada lah. Kalau anda kata dia dah tahu memang dia kena laksanakan, dan mungkin lembaga hasil dalam negeri pun dah maklumkan secara email, ataupun kita dah war-warkan pelaksanaan ni, dan dia memang dikategorikan mandatory untuk melaksanakan, tetapi tidak ambil endah, ataupun tak apalah, biar je lah, tak payah buat, tunggu je lah nanti election saman ke apa kan.
jangan ada mentaliti macam tu. So kalau kita rasa kita memang kena melaksanakan, ambil langkah proaktif supaya nanti tak adalah kena penalti ke apa. Of course memang untuk sebarang ketidakpatuhan memang akan ada penalti yang akan dikenakan, tapi sebenarnya saya tak nak pun cerita tentang penalti. Kalau boleh kita no penalty. Maksudnya kita tak nak ada orang yang kena penalti sebab tak buat. That's why kita mempergiatkan pendidikan, kesedaran, dan mungkin Tekun juga nanti boleh jadi partner kepada lembaga hasil untuk berikan banyak lagi kesedaran kepada semua usahawan-usahawan, especially ahli-ahli Tekun, supaya at the end of the day, Tekun akan dapat nama juga, semua usahawan dia patuh invoice dan tak ada orang yang kenakan penalti, tak ada yang dikenakan penalti. Sebab sayanglah, kita dah berniaga penat-penat, dapat income, tapi at the end of the day kita kena bayar penalti untuk benda yang tak sepatutnya. So di sinilah peluang, jangan lepaskan peluang, gunakan medium yang ada, sebab kita ada banyak channel nak tanya tentang invoice ni. Boleh call, boleh email, boleh datang ke pejabat LHDN, boleh hadir ke taklimat-taklimat free yang disediakan oleh LHDN. Jarang tahu, sebab kalau nak join taklimat di luar sana, kebanyakannya berbayar. Betul. Lepas tu kalau bayar setakat RM5, RM10, okey lagi. Ini beratus-ratus. Saya tengok ada yang beribu. So, di lembaga hasil kami sediakan free. Jangan risau. Tak dikenakan bayaran lah. Even bukan di premis saja. Kita ada buat juga webinar. So, kalau rasa tak boleh nak pergi ke pejabat LHDN, join je webinar. At any time boleh dengar. And then kalau ada soalan, boleh tanya terus waktu webinar. So, inilah cara kita supaya jangan fikir tentang penalti. Sebab kalau boleh, kita pun tak nak penalti orang ni. Kan? Sebab kita nak pastikan semua orang patuh. Dan macam saya kata tadi, e-invoice ni tak ada sebarang no harm lah kepada pembayar cukai ataupun peniaga. Sebab dia memberi lebih banyak manfaat daripada memberi atau kekurangan daripada perniagaan. Jadi mungkin untuk pelaksanaan untuk yang ketiga ni, fasa 3 ni, mungkin dia ada punya cabaran-cabaran dia. Betul. Mungkin daripada side LHDN Abang Jeb sendiri, mungkin adakah cabaran utama yang mungkin dia dijangka akan dihadapi oleh usahawan? Okey, faham. So betul. Saya setuju. Setiap fasa tu dia punya cabaran tu berbeza. Fasa 1 walaupun dia kata perniagaan dia besar, tapi kebanyakannya cabarannya dari segi nak integrate sistem. Dia ada sistem dah, tapi nak integrate dengan sistem tu pun satu cabaran untuk mereka, sebab transaksi mereka kompleks. Tak seperti mana usahawan biasa ni, dia punya transaksi lebih mudah, one to one. Tapi untuk yang fasa 1, transaksi dia kompleks, sistem yang digunakan pun kompleks. So itu cabaran untuk fasa 1. Fasa 2 pun lebih kurang lah fasa 1. Tapi untuk fasa 3 dan 4 ni kita tahu cabaran dia, kebanyakan peniaga-peniaga kecil ni, satu, bila kita cerita untuk melaksanakan apa-apa, dia akan cerita dia tak ada sistem, dia tak ada pekerja yang boleh uruskan kalau nak kena laksanakan e-invoice. So yang ni jangan risau. That's why saya dari segi sistem, saya kata lembaga hasil sediakan portal My Invoice ni secara percuma. Dan berita baik. Banyak sangat berita baik ni. Penat saya nak cerita berita baik. Okey, lagi satu berita baik. Untuk usahawan yang pendapatan tahunan mereka di bawah 250,000, lembaga hasil dalam negeri Malaysia ada sediakan sistem POS percuma. Dengar tu, percuma. Susah nak dapat sebab sistem POS ni selalunya berbayar. Betul. Okey, sistem POS ni yang itulah bila dekat kaunter kita tengok tukar keluar resit kan. And then sekarang kalau kita beli di premis ataupun kedai yang memang dah melaksanakan invoice yang dia ada POS, mungkin tahu-tahu pun dah perasan lah dekat bawah resit tu ada request for e-invoice. Okay. So itu pun akan disediakan juga oleh LHDN. Bagi mereka yang pendapatan 250,000 ke bawah, jangan lepaskan peluang. InsyaAllah bulan Julai ni, Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia akan buka kepada pembayar cukai yang mengikut syarat-syarat tu lah. Dan boleh memohon untuk mendaftar menggunakan sistem tu dan boleh gunakan untuk perniagaan. So contohlah, Cik Abu ni ada buka kedai makan contohnya. So selama ni tak ada sistem. So sekarang Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia dah sediakan sistem, cuma nanti mungkin Cik Abu kena handphone, of course lah kan. Saya rasa semua orang ada handphone kan. Jarang tak ada kan. Tak ada. Mungkin lah kalau tak ada pun mungkin ada few lah. Tapi majority semua dah ada handphone. So boleh buat daripada handphone. Kalau advance sikit ada monitor, ada PC. Sebab saya rasa PC lagi murah daripada handphone kan sekarang. So boleh juga
guna, ada PC ke laptop ke terpulang, itu device tu peniaga kena sediakan. Nak beli device tu mungkin boleh lah kot minta pinjaman tekun untuk beli device ke apa, itu saya tak sure sama ada tekun boleh provide ke tidak. Tapi dari segi sistem, lembaga asing dalam negeri dah sediakan. Jangan risau, boleh guna secara percuma dan boleh gunakan untuk pelaksanaan e-invoice. Itu dari segi POS. Dan sekarang kita dah ada portal My Invoice yang itu untuk pengeluaran e-invoice secara bukan secara POS lah. Sebab POS ni untuk perniagaan-perniagaan yang B2C, more B2C lah, yang mana ramai orang datang. Tapi kalau untuk B2B, saya rasa portal My Invoice tu pun dah memadai untuk membantu mereka keluarkan e-invoice kalau peniaga corporate mereka minta e-invoice. Itu dari segi sistem. Semuanya free. Lembaga asing dah bagi free. So kalau tak guna juga, saya tak tahulah nak kata apa. Kan? Kita tak kenakan bayaran. Okey, itu dari segi sistem. Dari segi human resource, macam saya katalah, pengeluaran invoice ni tak susah sebenarnya. Kalau tapi jarang lah kan perniagaan-perniagaan, contoh kedai makan, ada seorang je. Mestilah kan ada cashier. Betul. Kan? So kalau ada cashier tu sendiri pun boleh melaksanakan invoice ni bagi pihak perniagaan tadi. Okay? Kecuali dia memang Lone Ranger lah. Perniagaan apa yang Lone Ranger? Seorang-seorang je. Yang tu nanti kita boleh tengok macam mana. Tapi biasanya kalau Lone Ranger, transaksi dia pun tak banyak. Dan macam saya kata tadi lah, kalau pembeli tak minta invoice, dia hanya hantar satu saja invoice bagi setiap bulan. So sebenarnya dia kalau tak ada pengeluaran e-invoice kepada pembeli, tunggu hujung bulan hantar satu e-invoice. So kalau yang tu kalau dikatakan membebankan juga, saya tak pastilah. Sebab kita macam hantar sekali saja. Kecuali untuk 7 yang transaksi saya kata tadi, kalau jual kereta of course akan ada staff. Jual rumah of course lagi lah. Kalau hardware pun kebiasaannya akan ada pekerja. So untuk pengeluaran e-invoice ni sebenarnya jangan fikir beban. Kena tengok dulu. Macam portal My Invoice tu pun kebanyakan pembayar cukai kata bila dengar first time taklimat, kata banyaknya maklumat nak kena isi. Tapi bila dah tengok portal My Invoice tu, tak terasa pun maklumat tu kena isi, sebab kebanyakannya telah di-prefill. So kita just masukkan maklumat barang apa yang kita jual, berapa harga dia, kan, and then macam mana nak membayar, dan itu je yang kita kena masukkan. Of course lah maklumat pembeli. Yang lain tu sebenarnya kita kena feel dulu, try dulu portal My Invoice tu macam mana. Bila kita dah try, baru kita tahulah sebenarnya tak ada pun yang membebankan. Sebenarnya dia memudahkan lagi perniagaan tu. Macam saya kata, untuk keluarkan invoice ni tak adalah kita kata on the spot kena keluar. Contoh macam POS tadi kan, bila peniaga keluarkan resit kepada pembeli, dekat resit tu akan tulis scan QR for untuk request e-invoice. So at any time kalau orang tu request, dia akan keluarkan invoice secara automatik oleh POS. Cuma yang kita tetapkan sekarang, request tu dalam bulan transaksi yang sama. Sebab kita kena ingat, penjual pun ada tanggungjawab dia. Kalau orang tak request, dia kena hantar consolidated invoice tadi kan. So untuk pembeli pun jangan jangan menyusahkan penjual lah. Kan, kalau rasa nak invoice, terus request. Kalau tak nak invoice, tak payah request. So senang bagi pihak penjual tahu mana yang perlukan invoice, mana yang tak. Tapi macam saya kata, untuk pembeli ni kebanyakannya akan minta invoice kalau transaksi tu memang ada keperluan untuk kita simpan rekod. Contoh macam yang pelepasan cukai ataupun inilah perbelanjaan yang mungkin kita ni seorang yang celik kewangan, kita nak tengok rekod kita punya expenses, so kita akan minta. So itu terpulang kepada individu tu lah. Tapi secara asasnya jangan risau. Pengeluaran invoice ni tak adalah membebankan sebenarnya. Sangat mudahkan kan. Betul. Setiap benda ni ada permulaannya. Betul. Dia betul lah, sebab ni pun benda baru, saya faham. Ramai orang macam bila nak terima benda baru ni kita nak berubah tu macam reluctant sikit, tapi jangan risau. Benda yang baik kita sambut. Benda yang tak baik kita jangan ikut. Tapi yang ini memang banyak kebaikan kepada peniaga. Slowly lah. That's why saya kata tadi, kalau kita update tahu sekarang, contohlah kita punya pelaksanaan adalah fasa 3 atau fasa 4 Januari 2026 nanti. Tapi kita dah start daripada sekarang. Kita dah biasakan menggunakan portal. So by the time kita mandatory melaksanakan, semua dah pieces dia. Kita dah mahir dah. Betul. Jadi ingat usahawan di luar sana, pastikan anda prepare ataupun buat persediaan awal pada hari ni ya. Selepas program terus buat. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey, jadi untuk soalan seterusnya Abang Jeb,
bagaimanakah usahawan yang tidak mempunyai kemahiran teknikal dapat menguruskan proses e-invoice? Okey. So macam saya kata, pengeluaran invoice ni tak adalah sesusah mana. Cuma kita kena berlatih menggunakan portal berkenaan. Nak gunakan portal, kalau first time ke, second time ke, third time ke, tak kisah. Boleh pergi ke mana-mana premise LHDN, belajar dengan pegawai LHDN. Mungkin saya rasa sekali dua guna tu dah faham kot macam mana nak keluarkan invoice tu, sebab dia tak adalah complicated mana. Cuma kalau nak contoh ada staff, nak pastikan semua staff faham macam mana nak keluarkan invoice tu. So boleh minta staff join mana-mana seminar ataupun webinar yang dianjurkan oleh HDN untuk belajar macam mana nak keluarkan invoice tu. So yang tu jangan risau. Even untuk POS pun kita memberikan panduan lah. Bukan saja secara fizikal, sebenarnya kita pun ada manual pengguna, kita ada video panduan pengguna. So boleh buka dekat YouTube tu pun boleh belajar macam mana nak keluarkan invoice tu. So sebenarnya banyak channel, jangan risau. Dia kena, bukannya alah malasnya nak kena datang LHDN nak belajar. Kita pun dah ke arah digital. So benda pun boleh belajar secara online. Semua di hujung jari. Semua di hujung jari. Malam-malam kalau susah nak tidur, boleh baca garis panduan invoice, sampai boleh tidur. Boleh tertidur. Jangan risau. Nak belajar secara di YouTube pun boleh, sebab memang ada disediakan oleh LHDN. Okey, cantik. Jadi jangan lupa untuk pastikan kekal stay tune dengan page Teko Entrepreneur dan juga page LHDN sendiri ya. Betul. Maklumat akan dimaklumkan di dalam tu. Dan ada juga soalan daripada TikTok ni, daripada Hamzah. Ni saya seling-selingan Saya usahawan yang menjalankan perniagaan e-dagang. So apa yang perlu saya buat? Mungkin dia nak tahu step yang pertama. Okey. Macam saya kata tadi, yang berniaga di e-dagang semuanya akan diuruskan oleh platform e-dagang. Tapi sebelum platform e-dagang tu melaksanakan e-invoice, bagi pihak penjual kena pastikan berikan maklumat penjual lah kepada platform e-dagang. Dia ada few je maklumat yang diperlukan. Nama, kalau dia registered business, bagi maklumat nama perniagaan yang didaftarkan. Tapi kalau tak registered, bagi nama penuh sendirilah. And then yang kedua, nombor pendaftaran perniagaan. Kalau ada berdaftar dengan mana-mana pendaftar perniagaan, bagikan maklumat nombor pendaftaran perniagaan ataupun kita panggil BRN. Kalau tak ada, nombor IC lah kan untuk individu. And then yang ketiga, TIN kita, nombor pengenalan cukai. Kalau company ke, partnership ke, koperasi ke, tak kisahlah whatever type business, selain daripada Soprop, dia akan ada TIN dia sendiri. So kena bagi TIN tu kepada penjual. Tapi kalau untuk individu, TIN individu lah, yang IG tu yang sama je. Untuk individu, TIN dia sama. Untuk Soprop, dengan sama ada individu atau Soprop, TIN yang sama. Lepas tu maklumat-maklumat lain, contoh alamat, email, nombor telefon. Saya rasa tak sampai 10 lah maklumat yang diperlukan oleh platform e-dagang. Yang tu boleh rujuk platform e-dagang. Sebab saya pun pernah tengok posting di media sosial lah. Ada few coaches yang untuk berniaga e-dagang ni kan dah maklumkan kepada anak buah masing-masing. Okey, mulai sekian-sekian platform e-dagang akan melaksanakan invoice. So you all jangan lupa update maklumat diri. So bila platform e-dagang dah minta maklumat diri tu, jangan lupa update. Sebab kita nak memudahkan diri kita, sebab orang nak tolong kita ni untuk melaksanakan invoice. So kita memudahkan platform dengan memberikan maklumat supaya dia orang boleh keluarkan invoice kan. So win-win situation lah, sebab invoice dia dah tolong uruskan, you all just bagi maklumat je. Takkan nak bagi maklumat diri pun susah kan, kecuali scammer lah kan, mungkin dia tak nak bagi maklumat. Tapi bagi peniaga yang legit, dia sepatutnya tak ada isu untuk bagi maklumat, sebab dia tahu at the end of the day dia berniaga dan nanti income tu akan diberikan kepada dia. So sama-sama membantu. Platform e-dagang bantu peniaga untuk berniaga, peniaga pun membantu platform e-dagang untuk pengeluaran e-invoice. Okey, dan juga Abang Jeb, adakah terdapat bantuan kewangan atau inisiatif sendiri daripada pihak LHDN untuk melaksanakan Alright. So untuk bantuan kewangan tu, so far LHDN tak ada lah kan. Kita tak ada bagi apa-apa peruntukan ataupun dana ataupun grant untuk apa-apalah, bukan setakat invoice ni, untuk benda lain pun kita tak pernah bagilah. Cuma dari segi pencukaian, kita mungkin akan kita ada memberikan dari segi elan modal. Tapi yang
yang tu kebiasaannya peniaga-peniaga besar lah yang akan memanfaatkan elong modal ni. Tapi untuk peniaga kecil, yang ni je bukan berita baik, tapi bukan kekurangan. Sebab apa? Tadi saya dah bagi berita baik semua percuma kan. Kita dah bagi percuma semua, tapi dari segi peruntukan kewangan tu tak ada. Yang tu mungkin boleh mungkin pihak Tekun boleh membantu peniaga-peniaga dari segi mungkin dia nak beli aset untuk sistem ke, yang tu nanti mungkinlah Tekun boleh tengok balik sama ada boleh membantu atau tidak, ataupun mana-mana agensi lain. Sebab kita ada banyak agensi yang berkaitan dengan usahawan ni, dan saya difahamkan pun kerajaan ada peruntukan untuk membantu usahawan-usahawan. Banyak channel yang ada, tapi di LHDN memang so far yang kita ada bantuan bantuan tunai rahmat STR tu jelakut yang sekarang yang ada kan. Tapi yang tu pun untuk sara hidup. Tapi untuk yang ini kita tak ada. Cuma jangan risau, kalau nak guna sistem LHDN semuanya percuma. Secara asasnya tak adalah modal yang diperlukan kecuali untuk device tu lah. Tapi saya rasa semua orang handphone dah ada, laptop atau PC tu pun sekarang dah mampu milik. So saya rasa dia bukan isu yang besar lah dari segi. Cuma mungkin bagi mereka yang berada di luar bandar sikit ataupun di pedalaman sikit, mungkin tu adalah satu benda yang mungkin agak sukar, tapi tak apa, jangan jadikan itu sebagai halangan untuk kita melaksanakan. Sebab macam kita tahu kerajaan pun ada sediakan juga pusat community desa contohnya, yang menyediakan komputer ataupun laptop yang boleh digunakan untuk akses kepada internet. So yang itu semua antara inisiatif kerajaan lah untuk membantu. Sebab kita bila cerita digital ni bukan e-invoice saja, banyak lagi benda lain yang kerajaan align sebab kita ke arah negara maju kan. So banyak benda yang kita kena bersaing sama. Untuk makluman semua, e-invoice ni bukan Malaysia saja yang melaksanakan. Sebab ini adalah dia pun salah satu inisiatif yang dijalankan ataupun dilaksanakan di kebanyakan negara. Ada banyak negara yang dah melaksanakan e-invoice. Malah ada negara yang dah lebih 10 tahun melaksanakan e-invoice. So kita baru nak on board ni. So sama-samalah kita mendigitalkan perniagaan kita supaya kita kata kita seiring dengan kemajuan teknologi, dan of course lah bila lagi banyak teknologi ada sekarang, semua orang nak pakai AI kan, takkan guna AI boleh, e-invoice tak boleh. Yang tu kena tengok juga tu. Sebab sama-sama kita kerajaan sebenarnya nak membantu peniaga-peniaga supaya kita boleh bersaing sesama kita. Sebab bila kita cerita tentang dunia perniagaan, kalau kita kata perniagaan kecil nak compete dengan perniagaan sederhana ataupun besar, memang tak boleh. Sebab dia banyak benda yang menjadi penghalang. Tapi e-invoice ni salah satu benda yang membolehkan semua peniaga boleh bersaing sesama mereka. Sebab dari segi dokumentasi, dari segi perekodan maklumat perniagaan, at least diorang boleh setaraf lah mengikut standard yang ada di luar sana. Baik, dengan usahawan sana, di luar sana tu, kita di pihak Tekun Depener dan juga pihak LHDN, kami menghulurkan tangan untuk Betul. anda tinggal nak pegang je. Dan kami akan bantu anda sehingga kita berjaya bersamalah. Betul. Panjat. Dan mungkin daripada pihak LHDN sendiri ada menyediakan sokongan atau latihan percuma kepada usahawan untuk membantu mereka memahami penggunaan portal MyInvoice. Okey. Kita pun ada banyak. Betul. Yang tadi pun saya dah cerita baik semua tadi saya dah cerita dah. Latihan percuma tadi pun saya dah ceritakan. So lepas ni boleh pergi ke portal rasmi LHDN www.hasil.jb.my. Ada menu e-invoice, klik menu tersebut, dia akan bawa kita ke microsite e-invoice. So dalam microsite e-invoice tu ada semua maklumat tentang e-invoice. Tuan-tuan nak tengok rujukan ke, nak tengok infografik ke, nak tanya soalan ke, even dekat dalam tu ada disenaraikan semua taklimat-taklimat percuma LHDN. So jangan lepaskan peluang, sebab benda percuma bukan selalu ada kan. Yang ni yang dia orang nak sebenarnya. Memang percuma. Cuma pilih je dekat lokasi mana, nak join fizikal ke webinar tu terpulang kepada tuan-tuan dan puan lah. Ikut kesesuaian. Tapi nasihat saya jangan last minute. Jangan esok nak laksanakan invoice, hari ni baru nak datang kelas. Susah macam tu. So datang sekarang. So at least kita tahu dulu. Tak apa, slowly kan. Untuk fasa 3 dan 4 masih banyak masa. Even fasa 3 yang bermula 1 Julai 2025 ni masih ada lebih kurang sebulan lah. Masih sempat untuk belajar macam mana nak faham untuk invoice, macam mana nak gunakan portal MyInvoice. So just join je mana-mana taklimat ataupun webinar yang dianjurkan oleh LHDN.
dan boleh tanya soalan kepada penceramah yang ada. Kalau ada rasa tak faham ke, ada nak tahu lanjut ke, ataupun boleh je kalau rasa free-free tu boleh singgah ke mana-mana premis LHDN, boleh dapatkan maklumat berkaitan dengan ni. Ataupun kita sebenarnya ada lagi satu berita baik. Kita punya helpdesk 24 jam 24 sehari. jam. Kalau rasa pukul 3 pagi tak boleh nak tidur, telefon je helpdesk LHDN. Sebelum tidur tengok dulu. Boleh rasa tak faham, boleh call, tanya pukul 3 pagi. Sebab kita beroperasi 24 jam, 24 jam. sehari, 7 hari seminggu. Tak ada cuti, kesian diorang. So manfaatkan diorang. Dah halang diorang tak boleh cuti, manfaatkan diorang. Halalan dia tak tidur juga. Betul. Sama-sama tak tidur. Betul. Okey, untuk makluman Abang Jeb juga, sebenarnya kita sedang melaksanakan, kita dengan kerjasama pihak dengan LHDN pun dah lama juga. Betul. Jadi kita dah akan melaksanakan satu lagi program secara online, iaitu program dipanggil Jom LHDN e-Voice. Tapi nanti bila saya akan maklumkan, nanti kita stay tune dengan dalam Tekun Edupreneur. Salah satu juga inisiatif daripada Tekun Edupreneur untuk membantu usahawan-usahawan di luar sana. Alright. So saya rasa yang itu pun antara platform yang baik, Ya. sebab yang itu kita ada lagi banyak masa lah. Betul. Untuk kita ceritakan. Sebab Program kalau saya- nak cerita garis panduan tu tak cukup lah Betul. dalam bersejam ni. Yang itu memang platform yang baik lah. Even mungkin kita boleh buat secara berkala supaya lebih ramai usahawan-usahawan ataupun peminjam tekun boleh join at any time kan. Mungkin kalau kita buat sekali, alamak aku tak free pula time Betul. ni. Tekun ada buat lagi tak? Tak apa, kita boleh buat bersiri. Yang itu kita PM tepi nanti. Betul. Tak ada masalah. Untuk makluman ni siri yang ketiga dah ni. Siri ketiga. Mungkin kita boleh mohon nanti untuk siri yang ke-10 ke. Boleh, tak ada Boleh. masalah. Nak buat episod setiap minggu boleh. Jadi macam saya cakap, usahawan di luar sana stay tune di dalam page Tekun Edupreneur. Dan sedar tak sedar Abang Jeb, kita nak Dah sejam dah? Dah dekat sejam dah. Oh, Jadi, wah. Rasa mungkin- macam baru je sikit macam juga. baru Mungkin kita sambung lagi. Boleh. Sebab kita belum 1001 Boleh lagi. 1001 Okey, tak apa Abang Jeb. Mungkin daripada pihak LHDN sendiri, Abang Jeb mungkin ada pesanan untuk e-voice ni kepada para usahawan di luar sana. Silakan Abang Jeb. Okey. So nasihat saya jangan last minute. Itu je. Sebab bila dengan LHDN ni kita dah selalu sangat dengar, even macam penghantaran borang cukai pun hari terakhir tu barulah masing-masing nak masuk dalam sistem. Bila sistem hang ataupun sistem jam, masing-masing merungut. So untuk yang ini jangan last minute. Ambil masa yang ada sekarang ni untuk berhubung dengan LHDN atau fahamkan apa keperluan untuk pelaksanaan invoice atau pergi attend mana-mana latihan untuk menggunakan portal dan sebagainya. So itu je lah saya punya nasihat, jangan last minute. Dan kalau ada yang rasanya macam betul ke orang kata invoice ni macam ni, jangan dengar kata orang, tanya dengan LHDN terus. Sebab kalau dengar kata orang ni macam-macam versi ada. Betul. So kalau nak dapatkan maklumat yang betul, direct dengan LHDN. Tanya terus dengan LHDN sebab kalau tak betul jangan kongsi. Betul. Tak pasti jangan kongsi. Betul. Jadi terima kasih sekali pada pihak LHDN iaitu Abang Jeb untuk program hari ini. Macam saya cakap, program kita sebenarnya untuk sejam ni hanya awareness kepada anda. Betul. Bagi kesedaran kepada anda untuk jentik hati anda untuk program e-invoice dan untuk anda mengetahui tentang kepentingan e-invoice ni lah. Jadi terima kasih sekali Abang Jeb Sama-sama. daripada pihak Tekun Edupreneur. Sama-sama. Dan saya nak promo sikit Abang Jeb. Boleh. Okay. Untuk makluman juga, kita akan ada satu lagi program Jom, iaitu Jom memborong dari China ke Malaysia Abang Jeb. Pada 4 Jun 2025. Jadi boleh tengok di dalam kita punya social media. Jangan lupa daftar. Kita buka antara yang terawal, 300 yang terawal saja kita akan buka. Dan pastikan anda mengetahui tentang LHDN ni, tentang e-invoice dengan lebih lanjut, sama ada direct kepada pihak LHDN ataupun boleh join program Jom kita yang bersama dengan LHDN. Manakah Abang Dan tadi dah cakap borong daripada China. Borong China. Untuk makluman semua, kita pun ada satu topik khas sebenarnya untuk transaksi import export. Okay. Untuk mereka yang berniaga import export, kena tahu juga Percuma percuma apa layanan e-invoice untuk transaksi import dan ekspor. Sebab dia ada cara lah untuk pengeluaran e-invoice tu. Dia berbeza sebab peniaga di Malaysia bertransaksi dengan peniaga di luar. Okey, peniaga di luar tu tak tertakluk pada pelaksanaan invoice di Malaysia. So apa kena buat? Stay tune. Mungkin lepas ni kita bincang yang banyak kat sebelah. Boleh. Untuk kerjasama untuk program ni. Menarik saya boleh. rasa. Okey, semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain hari dan di lain program. Dan jangan lupa untuk share program ni. Nanti kita akan masih maintain dalam Facebook dan boleh share kepada kawan-kawan lah untuk penerangan tentang topik hari ni. Jadi semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan lain program. Assalamualaikum bersama saya Abang Dan dan juga Abang Jeb daripada LHDN. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.